Hei. Dari mana ni? Ha? Dari luar masuk dalam. Jangan nak loya buruk Mesti malam tadi tidur sama perempuan tu kan? Allah, Mi, kalau ia apa salahnya, Mi? Salah. Bukan ke Syafiqah kata Zaim dah nak bercerai dengan dia? Mi, tak boleh ke Mami doakan benda yang baik-baik untuk anak Mami, Mi? Ya. Mami memang sentiasa mendoakan supaya rumah tangga Zaim dan Syafiqah kekal sampai bila-bila. Mi, itu Syah, Mi. Habis tu Iman. Dia tak wujud. Menantu Mami Syafiqah saja. Ni, kenapa tak pergi tolong Hadis kat Aladang tu? Ha? Puan yang gantikan kawan saya. Ya, Puan. Bos saya tugaskan saya ambil kes ni. Okey. Kalau macam tu saya nak proceed dengan penceraian saya, Puan. Apa ni? Awak dah baca kan? Saya minta cerai. Awak jangan cek hal dengan saya tau. Awak ingat, awak boleh hidup tak ada saya ke? Boleh hidup ke, tak boleh hidup ke, bukan urusan awak lah. Sekarang ni saya minta cerai baik-baik tau dengan awak. Awak jangan lupa tau, saya ada bukti. Andai. Jadi sekarang ni awak nak ugut saya? Tak kisahlah awak nak fikir ugut ke apa. Yes, saya ugut awak. Bagus. Jadi ni awak belajar dengan Alma, dengan Husna. Awak jangan menyesal tau. Ya awak ni kan, kenapa nak tuduh orang lain Saya tuduh? Una, sayang. Allahu Akbar. Abang? Nak pergi mana ni? Ha? Dah duduk sini. Abang bila sampai? Dah dalam setengah jam dah tadi, sayang. Ya Allah, kenapa tak kejut Una setengah jam sampai? Mak cakap Una tak berapa sihat. Abang biarkan je lah Una tidur. Semalam kan abang dah bagi tahu abang nak datang Una. Una sihat je lah. Apa mak cakap macam tu dekat abang? Sihat apanya? Tadi bangun tu Yung Hayang. Dah, jom. Nak pergi klinik. Tak apa. Una dah makan ubat dah, bang. Bila makan ubat? Dia nak bercerai. Tapi tak nak tuntut apa-apa. Apa yang bagusnya? Dah perempuan tu nak minta cerai. Ceraikan aja lah. Apa susah sangat? Mi, Mami ingat senang ke Zaim nak ceraikan Iman tu? Apa susahnya? Lafaz je cerai, cerailah. Tapi fikir-fikir banyaklah. Syah ada cukup seorang. Syah aja cukup dah. Mi, Zaim takkan ceraikan Iman, Mi. Mami, you tengok. I nak you ceraikan perempuan tu. Kenapa nak ikut cakap you ni? Mestilah. Sebab I tak nak bermadu apa? Bukannya Hadis tak nak mak. Tapi ada urusan arwah abah yang masih belum selesai lagi kat sana. Jadi Hadis nak kena balik. Habis tu Lufia? Mak, boleh tak kalau Lufia duduk sini sekejap? Sebab Kalau pasal Lufia, Husna dengan Hadis tak payah risau. Mak dengan Aidin boleh jaga dia. Lagipun, saat-saat macam ni lah Hadis perlukan Husna. Mak, terima kasih. Terima kasih sangat-sangat sebab memahami. okey, kalau macam tu Una pack dulu Belum packing lagi Belum. You nak pergi mana? You ni boleh diam tak? Amboi sedapnya you bercakap. You suruh I diam? Ya, sebab mulut tu bising sangat. Bebel dia macam tongking ayam. Sedap je berani cakap macam tu dengan I Apa ni? Zain. Apa benda mesti? Apa sah?